ke-8 ingin mempersembahkan kepentingan tentang air bersih. Angels up in the clouds, are jealous knowing we felt something so wild. Semua tengok air kolam ni dah keruh, dah kotor. Dulu air ni bersih, sekarang air ni dah kotor dan keruh. Tengok, banyak sampah terapung. Siapa agaknya yang buang sampah di sini? Oh, Naib. Mungkin orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka tidak fikir tentang kebersihan air ni. Kalau air tercemar, kita susah untuk menggunakannya untuk mandi ataupun minum. Waalaikumsalam. Apa yang kamu semua sedang bincangkan? Cikgu, kami disebutkan dah pasal air kolam tu, air dia dah kotor. Ya, cikgu, banyak sampai berapung. Jadi, apa yang kita boleh buat, cikgu? Kita mesti menjaga kebersihan air. Jangan buang sampah merata-rata. Kita juga boleh membersihkan kawasan kolam. Betul tu. Kita ajak penduduk setempat datang. Kalau kita bekerjasama, kolam tu mesti bersih. Air yang bersih, tanggungjawab kita semua. Bagus. Ingat, menjaga air bersih bermakna menjaga masa depan kita. Kesan-kesan air tercemar ialah dapat penyakit, kehidupan air terancam, air juga berbau busuk. Berikut ialah penyakit yang dibawa oleh air. Yang pertama, kencing haiwan. Yang kedua, radang hati. Yang ketiga, beret-beret berdarah. Yang pertama,